perancangan-perancangan kita ini selalunya di atas, di kalangan golongan elit. Kita pikirkan gedung-gedung besar dan rakyat bangga. Tapi kemudahan kepada rakyat apa? Dia melancong, dia melihat, hebat tingginya. Tetapi restoran kecilnya, warung-warungnya, gerai-gerainya, perumahannya, tempat permainan anak-anaknya, kemudahan perpustakaannya, gedung-gedung sejarah yang boleh dikaji dan digali, itu hampir tidak ada. Maka sebab itu perancangan kita ini mesti perancangan yang secara langsung dan tuntas memusatkan kepada keperluan negara moden tetapi tidak boleh meminggirkan rakyat. Sebab itu seperti saya tekankan kepada Bandaraya, saya tidak akan boleh terima projek nak hebat megah dengan gedung-gedung besar dan perkasa, itu pandangan orang lain. Saya mahu gedung-gedung kecil, termasuk gerai-gerai dan warung-warung yang bersih tetapi mematuhi syarat-syarat yang ketat, indah dan memuliakan rakyat yang 75-80% gunakan. Bayangkan,